Sebelum ada Air Asia, dulu kita ada kapal mewah yang terus berlayar ke Sabah Sarawak. Tahun 1982, Tun Dr. Mahathir baru je jadi Perdana Menteri. Terus dia cadangkan satu projek nasional nak hubungkan Semenanjung, Sabah dan Sarawak guna laut. Nama projek ni Feri Malaysia. Kapal ni dibeli dari Finland. Nama asal dia MV Prince Oberon. Umur masa dibeli 16 tahun. Lepas refurbish, kapal ni tiba dekat Pelabuhan Kelang pada 6 Ogos 1986. Dan pada 31 Ogos, sepenuh hari kemerdekaan ke-29, Sultan Pahang rasmi pelancaran kapal ni di Kuantan. Nama glamour dia Cruise Muhibah. Muat 650 penumpang dan 240 kenderaan. Harga satu tiket ekonomi dewasa masa tu RM70 ke Sarawak, RM99 ke Sabah. Dari Kuantan ke Kuching satu hari, dari Kuching ke Kota Kinabalu satu hari. Total pelayaran 2 hari. Jangan risau, kapal ni macam hotel. Ada restoran, kolam renang, disko, surau, bilik mesyuarat, aktiviti penuh. Kalau korang tengok filem Mr. Oz, banyak babak dia syuting dalam kapal ni. Selama lebih setahun kapal ni berlayar bawa harapan, bawa impian. Tapi pada 18 Oktober 1987, jam 2.45 petang, dalam perjalanan pulang ke Kuantan dekat-dekat Pulau Tioman, enjin kapal terbakar. 228 penumpang dalam kapal semua berjaya diselamatkan, tapi kapal rosak teruk. Walaupun cuba dibaiki, feri ni tak dapat bangkit semula. Akhirnya tahun 1989, feri Malaysia ditamatkan. Tahun 1990, kapal Cruise Muhibah dijual ke Ireland. Nama barunya jadi MV Monster. Selama 8 tahun dia berlayar di sana. Tahun 1998, kapal ni dijual ke Amerika. Diubah jadi kapal kasino dengan nama baru Ambassador 2. Sampai tahun 2011, akhirnya kapal itu dileraikan jadi besi buruk.